Setiap kali Nabi Idris nak jahit baju ni, nak masukkan jarum dia ni, Nabi Idris akan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan semasa zaman Nabi Idris ni pun ada 80 lebih bahasa. Maksudnya ada 80 kelompok manusia dah pada zaman Nabi Idris alaihissalam ni. Semua bahasa ni diajar oleh Nabi Adam alaihissalam. Makin hari makin ramailah orang kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni disebabkan dakwah Nabi Idris alaihissalam ni. Apabila Nabi Idris ni kuat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka malaikat-malaikat di langit ni sangat takjub dengan zikir Nabi Idris alaihissalam ni, termasuklah malaikat maut. Jadi malaikat maut ni meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni nak berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam ni. Turunlah malaikat maut berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam ni. Dia nak berkawan dengan Nabi Idris alaihissalam ni. Bila dia berkawan dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris meminta permintaan kepada malaikat maut ni. Dia cakap, wahai malaikat maut, kamu mencabut nyawa. Jadi, boleh tak kamu cabut nyawa aku? Aku nak rasa macam mana sakitnya kematian tu. Malaikat maut cakap, aku tak boleh cabut nyawa orang sesuka hati, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, minta izin kepada Allah, Allah Ta'ala izinkan malaikat maut ni cabut nyawa Nabi Idris alaihissalam ni. Jadi, cabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam ni dan dihidupkan balik Nabi Idris alaihissalam. Bila dia hidupkan balik, Nabi Idris minta lagi permintaan untuk dia pergi ke neraka. Malaikat maut cakap, aku tak boleh bawa orang suka hati macam ni pergi neraka semua, kena minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta izin untuk membawa Nabi Idris ni ke neraka. Pergilah Nabi Idris ke neraka ni, maka terkejutlah Nabi Idris ni melihat neraka ni. Sangat dahsyat neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni. Lepas keluar daripada neraka, Nabi Idris mohon kepada malaikat maut untuk dia pergi ke syurga. Malaikat maut cakap, aku tak boleh nak bawa orang suka hati ke syurga, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah izin kepada Allah Ta'ala ni untuk pergi ke syurga Allah. Bila pergi ke syurga Allah semua, dia okeylah. Dia masuk melawat syurga semua ni. Dia pun keluarlah Nabi Idris ni. Bila keluar, dia cakap dekat malaikat maut, dia nak masuk lagi sebab slipper dia tertinggal dekat dalam. Bila malaikat maut ni tunggu tak keluar-keluar Nabi Idris ni, malaikat maut tengok Nabi Idris tengah tidur kat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Malaikat maut cakap, tak boleh. Kau kena keluar, wahai Idris. Nabi Idris cakap, bukankah orang yang nak masuk ke dalam syurga Allah ni, dia kena mati dulu? Aku dah merasa mati dah. Dan bukankah orang yang nak masuk ke dalam syurga Allah ni, kalau dia keluar daripada neraka, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi aku dah merasakan semua tu. Jadi tempat aku syurga lah. Tak ada tempat lain lah. Itu Nabi Idris alaihissalam cakap dekat malaikat maut. Lepas tu Allah Ta'ala tegur Nabi Idris alaihissalam. Dia cakap, wahai Idris,